Darsana haula as-sayyariyah, tentang kumpulan sufi as-sayyariyah. Amma as-sayyariyun fayantamuna ila Abi al-Abbas as-Sayyari radhiyallahu anhu wa kana imamu Marwin fi kullil ulum. Marwin itu nama tempat. Dia merupakan seorang kumpulan ini merujuk kepada murid-murid yang belajar, yang berguru dengan Abi Abbas As-Sayyar, yang menjadi pemimpin seorang tokoh di Marwun dalam pelbagai bidang ilmu agama. Wa sahibu Abi Bakrin Al-Wasiti, beliau merupakan seorang murid kepada Abu Bakrin Al-Wasiti. Jadi kalau awak nak lihat tarikh lahir dia ataupun perkara yang berhubung kait dengan kehidupan dia secara ringkas, boleh rujuk kepada kitab ini, kitab Kashful Mahjub jilid pertama. Jilid pertama ni jilid kedua. Okey. Walam yabqa ayyu madhhabin min madhahibi ahli at-tasawuf ala hali illa madhhabuhu. Walam takhlu Marwun wa au Nasa juga merupakan satu daerah, satu tempat. Fi ayyi waqtin min qudwatin kana yar'a ashabuhu fi iqamati madhhabihi ila yaumina hadha. Maksudnya tidak ada satu aliran pemikiran kesufian pun pada zaman itu. Kalau kita telitikan, semuanya kita dapati mengikut ataupun terpengaruh dengan pemikiran kesufian yang dikemukakan, yang dicontohi, yang dibawa oleh Abul Abbas As-Sayyari. Maksudnya beliau mempunyai pengaruh yang luas. Sehingga semua ataupun kebanyakan ahli-ahli sufi mengikut bentuk pendidikan beliau, pendidikan kerohanian beliau yang ditunjukkan oleh beliau. Sehingga sekarang ini, sehingga sekarang zaman Syekh inilah, zaman Syekh Abu Al-Abbas As-Sayyari. Wali ahli Nasa min ashabihi ahli Marwin rasailul latifah. Bagi ahli Nasa, penduduk ahli Nasa dan Marwin, dalam kalangan pengikut Syekh As-Sayyari, terdapat beberapa risalah yang sangat menarik, sangat bernilai, yang dikarang oleh mereka semua. Wa kana kalamuhum bainahum bil murasalah. Dan mereka itu sentiasa berutusan antara satu sama lain dengan surat menyurat, menulis surat menyurat. Jadi dalam zaman dulu mungkin tidak ramai dalam kalangan mereka, ataupun mungkin mereka itu tidak bertemu secara bersemuka lama-lama macam kita sekarang ni bersemuka. Tapi mereka kalau tidak bersemuka sekalipun, mereka bermurasalah, bersurat, mengutus surat menyurat, mengadakan ataupun berhubung dengan menulis surat menyurat. Tujuan kadang-kadang menanyakan tentang hal ehwal pengamalan mereka, bagaimana nak amal, bagaimana nak hayati, kadang-kadang menasihati antara satu sama lain, kadang-kadang tanya guru mereka pun menulis surat ada. Sebab itu kita dapati banyak dalam ulama-ulama ataupun tidak kurang daripada ulama, antara karya mereka yang berbentuk risalah, surat-surat kan, rasail, surat-surat. Contoh Syekh Sirhindi yang wafat pada 1034 Hijrah di
di India, Sirhind, India. Beliau seorang ulama tasawuf yang mempunyai murid yang ramai, yang mana murid-murid mereka ramai dalam kalangan mereka yang berutusan surat untuk menanya hal ehwal peribadi mereka, untuk mendapat pendidikan kerohanian. Lalu dihimpun oleh ulama-ulama kemudian dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, kemudiannya disalin semula, risalah-risalah ataupun surat-surat tersebut dibukukan sehingga terbit satu buku yang dinamakan, ataupun nama buku himpunan risalah tersebut dinamakan Al-Maktubat. Al-Maktubat li Sirhindi sebagai contoh. Tulisan-tulisan Sirhindi, catatan-catatan surat Syekh Sirhindi kepada murid-murid dia, kepada guru dia pun ada. Jadi himpunan tu lebih kurang 3 jilid yang tebal-tebal gitu. Nah, lebih kurang. Itu antara contoh lah yang menerangkan makna yang kita baca ni. Wa qad ra'aytu ba'd hadhihi ar-rasail fi Marwin wa hiya jayyidah jiddan, kata Syekh Hujwiri, saya sempat melihat risalah-risalah ni yang sangat menarik isi kandungannya. Wa bina'u ibaratihim 'ala al-jam'i wat tafriqa. Berdasar kepada penelitian saya dapati kebanyakan ataupun niche penulisan mereka, tumpuan mereka dalam penulisan mereka banyak kepada aspek yang diistilahkan sebagai al-jam'u wat tafriqa. Jadi dalam topik ini kita nak melihat apakah konsep al-jam'u wat tafriqah menurut pandangan Sufiyah. Wa hadha lafzu mushtarakun baina kulli ahli al-ulumi wa kullu ta'ifatin tastakhdimu hadha al-lafza fi sun'atiha li tafhimi ibaratiha, walakin muradu kulli ta'ifatin minhu yakhtalifu 'anil ukhra. Jadi ini merupakan dua lafaz yang mempunyai makna yang diguna bersama dalam pelbagai bidang ilmu. Al-jam'u dengan at-tafriqah ni merupakan dua lafaz yang banyak diguna dalam pelbagai bidang ilmu, bukan dalam ilmu tasawuf sahaja. Dan setiap disiplin ilmu itu mempunyai makna-makna yang tersendiri, tidak sama antara satu sama lain, walaupun dari sudut lafaznya sama tapi maknanya berbeza. Falhisabiyun masalan, al-hisabiyun apa dia? Ahli matematik. Sebagai contoh, muraduhum bil jam'i wat tafriqah ijtima'ul a'dad wa iftiraqiha. Yang dikenal dengan lafaz al-jam'u wat tafriqah itu ialah berhimpunnya bilangan-bilangan tertentu ataupun bercerai berpisahnya bilangan-bilangan tertentu. Wan nahwiyun ittifaqu al-asma'i al-lughawiyyah wa iftiraqu ma'aniha. Kalau menurut pandangan ahli nahwu dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, ahli nahwu, mereka mempunyai makna yang khusus tentang istilah al-jam'u wa tafriqah. Bila sebut al-jam'u, maksudnya nama-nama yang nama-nama yang sama dalam bahasa Arab, dalam bahasa nama-nama lafaz-lafaz yang sama, lafaz-lafaz yang sama dalam bagi sesuatu nama tu, tetapi mempunyai makna yang berbeza. Dari sudut maknanya berbeza, iftiraq, farqun, tafriqah. Dari sudut maknanya berbeza, dari sudut lafaznya sama. Ada dalam bahasa Arab banyak perkataan yang sama merujuk kepada lafaz yang berbeza, merujuk kepada makna yang berbeza. Begitu juga al-fuqaha, mereka maksudkan lafaz al-jam'u wa tafriqah tu kepada jam'ul qiyas wa tafriqah an-nas atau aksi hadza, menghimpunkan kias dalam kaedah usul fiqh. Tetapi
dari sudut nasnya berbeza. Mungkin maksudnya di sini menggunakan kias yang sama, tetapi dari sudut nasnya berbeza. Kias yang sama tapi menggunakan satu kias dalam nas, tetapi nas yang digunakan untuk dikiaskan itu adalah berbeza. Jadi ini antara perkara yang berlaku dalam fiqh, merujuk kepada lafaz al-jam'u wa tafriqah. Tapi dia dah sebut contoh sini tak? Wal usuliyun, usuliyun merujuk kepada ahli usul. Al-aqidah sebagai contoh. Nah, al-tauhid, akidah. Jam'u sifatil zat wa tafriqah sifatul af'al wa sifatul al-fi'li. Berhimpun sifat zat, tetapi berpisahnya sifat fi'il. Sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tu berpisah ataupun maknanya tidak bersatu, tidak dihimpunkan. Maksudnya di sini jam'u dan tafriqah itu merujuk kepada sifat zat. Al-jam'u merujuk kepada sifat zat, tafriqah merujuk kepada sifat fi'il. Sifat fi'il, sifat zat itu sifat zat Allah SWT. Sifatul fi'il itu sifat fi'il Allah SWT, sifat-sifat perbuatan Allah SWT. Kan dalam akidah kita belajar sifatul zati, sifatul fi'li lah. Sifatul fi'li seperti apa dia? Apa dia? Contoh dia? Al-Khaliq. Sifatul fi'li Al-Khaliq. Kalau merujuk nama Allah Ta'ala yang merujuk kepada perbuatan dia. Al-Khaliq, Tuhan yang membuat. Kalau Al-Qadir yang berkuasa, merujuk kepada sifat zat. Al-Murid, nama Allah Ta'ala yang merujuk kepada sifat iradah, sifat zat. Walakin muradu hadhihi ta'ifati bihi laisa kull hadzal makna dzakarnahu. Tapi yang dimaksudkan dengan al-jam' wa tafriqah yang kita maksudkan di dalam topik kita ini tidak sama sebagaimana yang telah dimaksudkan ataupun yang dinyatakan oleh kumpulan-kumpulan yang kita sebutkan tadi. Kumpulan fiqh, ulama fiqh, kumpulan ulama nahwu, kumpulan ulama matematik dah. Wal an uridu maqsud hadhihi at-ta'ifati bi hadhihi al-ibarat wa ikhtilafi masyayikhihim fiha liyu'allima laka haqiqata hadha insyaallah taala. Dan di sini kita nak terangkan apakah dia konsep al-jam'u wa tafriqah menurut tokoh-tokoh ulama sufi dan menurut pemikiran ahli sufi. Al-kalamu fil jam'i wat tafriqah. Jama'a Allah Ta'ala al-khalqa fi ad-da'wah fi qawlihi ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Thumma farraqahum fi haqqil hidayah fi qawlihi ta'ala wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Fada'a al-jami'a min wajhi ad-da'wah wa tarada jama'atan bi hukmi izharil masyi'ah. Okey. Wa jama'a wa amara al-jami'a wa faraqa wa tarada jama'atan bil khudlan wa qabila jama'atan bit taufiq. Ini makna yang permulaan yang ingin disampaikan oleh Syekh Hujwiri tentang al-jam'u wal tafriqah. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, sebenarnya dalam Al-Quran kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia, menyeru manusia itu menghimpun, menyeru supaya manusia itu berhimpun, menerima dakwah, menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam firman Allah Taala yang kita baca tadi, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Taala panggil kamu semua
untuk masuk ke kampung yang sejahtera, yang selamat sejahtera. Bila panggil kamu maksudnya apa? Panggil kamu, secara literalnya panggil, kita mari. Dia panggil ramai-ramai semua mari, kita berhimpun tak? Jamaah. Allah Ta'ala menghimpunkan kamu. Itu dari satu sudut. Sebagaimana Allah Ta'ala memisahkan kamu, memisahkan hamba-Nya ke jalan kebenaran. Wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Semua orang tak? Semua orang tak? Tak. Sesiapa yang dikehendaki. Lalu kalau Allah Ta'ala berkehendakkan satu kumpulan A itu mendapat petunjuk jalan yang benar, maka Allah Ta'ala memisahkan kumpulan A daripada kumpulan B. Tak? Jadi Allah Ta'ala memisahkan sesiapa saja yang dikehendaki untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi dari satu sudut Allah Ta'ala menyeru, Allah Ta'ala menyeru semua supaya, menyeru semua makhluknya supaya mencapai ataupun menuju kepada jalan kebenaran, jalan kesejahteraan. Tetapi Allah Ta'ala memisahkan mereka. Dalam waktu yang sama Allah Ta'ala memisahkan mereka. Lalu ada dalam kalangan mereka yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jauhkan daripada hidayatnya. Lalu mereka itu dijadikan orang yang rugi, al-khuzlan, orang yang rugi, orang yang tidak mendapat petunjuk. Dan ada dalam kalangan mereka yang mendapat petunjuk. Ini makna tafriqah. Faraqah, memisahkan mereka. Okey. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala wa aidan jama'a wa faraqa bin nahyi wa manaha famanaha jama'atan al-ismata wa jama'atan al-maila ilal afati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menghimpun dan memisahkan mereka dengan menegah mereka, menyuruh dan menegah. Ada dalam kalangan manusia, dalam kalangan kumpulan manusia yang Allah Ta'ala menjadikan dia tu terselamat, terpelihara daripada keburukan, kejahatan, kerosakan. Dan ada dalam kalangan mereka Allah menjadikan mereka itu terjerumus dalam kesesatan ataupun cenderung kepada menuju kepada kebinasaan. Al-afat. Fal jam'u bihadzal ma'na huwa al-haqiqah wasirul ma'lum wal muradullah wa muradul haqqi wat tafriqah izharu amrihi wa nahyihi. Jadi al-jam'u merujuk pada makna ini ialah satu benda yang hakiki, yang Allah Ta'ala jadikan hakikinya. Secara hakiki Allah Ta'ala pisahkan mereka, Allah Ta'ala himpunkan mereka, bawa mereka mendapat hidayat dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun dengan makna lain, al-jam'u di sini dengan makna kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tafriqah di sini merujuk kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merujuk kepada Allah Ta'ala nak menzahirkan suruhan dan larangannya. Itu makna tafriqah di sini. Allah Ta'ala nak menzahirkan suruhan dan larangannya. Contohnya kata Syekh kita, kama amara Ibrahim an azbaha Ismail wa arada alla yuzbiha. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih anaknya Ismail. Allah suruh tak? Tapi Allah Ta'ala nak tak dia supaya dia disembelihkan? Allah Ta'ala tidak mengkehendaki. Kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, mesti dalam cerita Al-Quran tu Nabi Ismail mati disembelih. Tapi tidak begitu. Bermakna Allah Ta'ala suruh, tapi hakikatnya Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya ianya disembelih. Ini yang dikatakan tafriqah. Dari aspek ini dikatakan tafriqah. Begitu juga iblis. Wa qala iblis usjud li adama wa arada an la yaf'al wa lam yaf'al. Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Nabi Adam. Suruh. Tapi Allah Ta'ala kehendaki tak?
Allah Ta'ala tidak kehendaki. Dengan sebab itu iblis tidak sujud. Aba wastakbara, dan dia tidak buat. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, mesti dia sujud. Ini konsep kata ulama akidah ni akidah sebenarnya ni. Suruhan berbeza dengan kehendak. Tak. Suruhan dan larangan berbeza dengan kehendak dan kudrat, berbeza. Ada orang Allah Ta'ala suruh tapi Allah Ta'ala tidak kehendaki. Ada Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tidak kehendaki, Allah Ta'ala tidak suruh tapi Allah Ta'ala kehendaki. Apa contohnya? Ni kita belajar dalam akidah ni. Ni bukan tasawuf ni, akidah. Jangan salah faham akidah ni. Apa contohnya? Ulama kata dalam kitab kita baca sekarang. Apa dia? Contohnya Allah Ta'ala suruh tapi Allah Ta'ala tidak kehendaki. Seperti Imam Abu Jahal. Contoh. Allah Ta'ala tidak suruh tapi Allah Ta'ala kehendaki. Seperti kafir Abu Jahal. Tak? Imam Abu Jahal Allah Ta'ala suruh tapi Allah Ta'ala tidak kehendaki. Allah Ta'ala suruh Imam Abu Jahal berimam, suruh, tapi Allah Ta'ala kehendaki tak? Tidak kehendaki. Allah Ta'ala tidak suruh tapi Allah Ta'ala kehendaki. Contohnya kufur Abi Jahal. Allah Ta'ala suruh Abi Jahal kufur? Tak. Allah Ta'ala suruh berimam tapi Allah Ta'ala kehendaki tak? Allah Ta'ala kehendaki. Bahasa siapa yang mengatakan Allah Ta'ala tidak kehendaki, bermakna dia tidak termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala menghendaki. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tidak menghendaki. Allah Ta'ala larang dan Allah Ta'ala menghendaki. Tak. Allah Ta'ala larang dan Allah Ta'ala tidak kehendaki. Itu antara benda yang berlaku dalam akidah gitu. Tapi mungkin kita baru tahu kau. Baru tahu ini. Okey, jadi hak ni hak yang jamu wa tafriqah ni merujuk kepada makna tadi. Merujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Okey. Mana bukti dia ni? Ni contoh suruhan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim menyembelih anak dia. Suruh ke tak suruh? Suruh. Ke Allah Ta'ala bawa lalak je? Tak, mana? Tak ada dalam Quran. Allah Ta'ala tidak menipu. Allah Ta'ala tidak bersenda-senda, tidak bergurau. Lalu Allah Ta'ala kata sungguh. Tapi Allah Ta'ala suruh tu, walaupun begitu Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya ini berlaku. Begitu juga wa qala li adam la ta'kul al-qamha wa arada an ya'kula wa amsal zalika katsirun. Seperti Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tegah supaya Nabi Adam jangan makan sajarah, jangan menghampiri dan makan buah pokok khuldi dah. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Awak hafal dah. Alhamdulillah. Tapi Nabi Adam makan tak? Makan. Ni Allah Ta'ala larang tapi Allah Ta'ala kehendaki. Fal jam'u ma jama'a bi awsafihi wat tafriqatu ma faraqa bi af'alihi. Kalau begitu kata Syekh kita, al-jam'u itu apa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya, dan at-tafriqah pula ialah perkara yang dipisahkan oleh Allah Taala dengan perbuatan-perbuatannya. Wa hadha kullu inqita'un lil iradah wa tarkun litasarrufil khalqi fi itsbati iradatil haqqi. Ini semuanya merujuk kepada makna terputus hubungan segala kudrat dan iradat makhluk hanya untuk menyempurnakan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, dan putus segala tindak tanduk makhluk
untuk mengisbatkan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nak menunjukkan bahawa Allah Taala sahaja yang berurusan, yang mentadbir semua urusan makhluk. Ini dari satu sudutlah. Okey. Wa fi hadzal qadri alladhi dzakartuhu fil jam'i wa tafriqah ijma'un li kulli ahli sunnah wal jamaah bi istisna'i al mu'tazilah yang kita sebutkan tadi. Apa yang kita sebutkan tadi tu semuanya ijma', menurut pandangan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah kecuali mu'tazilah. Nah, mu'tazilah mengatakan manusia sendiri yang melakukan perbuatannya sendiri. Allah Ta'ala tidak campur tangan dengan kehendak dia, dengan kehendak dan kudrat iradat hamba. Sekiranya hambanya melakukan satu perbuatan tu, maka hambalah sendiri yang memutuskannya, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini pandangan mu'tazilah yang tidak boleh kita pakai. Wa ma'ahum masyayikh hadhihi at-tariqah al-mukhtalifuna min ba'di hadha fi isti'mal hadhihi al-ibarat. Walau bagaimanapun dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah ni ada masyayikh ulama-ulama sufi yang berselisih faham tentang makna lafaz al-jam'u wa at-tafriqah menurut penghayatan yang mereka miliki, berdasarkan kepada penghayatan yang mereka miliki dan mereka fahami. Fajama'atun yutlikunaha ala tauhid wa jama'atun ala al-awsaf wa jama'atun ala al-af'al. Satu kumpulan dalam kalangan ahli sufi menyifatkan al-jam'u wa tafriqah itu merujuk kepada makna tauhid. Setengah kumpulan merujuk kepada makna sifat-sifat, dan setengah kumpulan yang lain merujuk kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Taala dan perbuatan-perbuatan Allah Taala. Jadi kita faham dia ada tiga kumpulan pandangan berkaitan dengan istilah al-jam'u wa at-tafriqah. Satu kumpulan mengatakan ia merujuk kepada makna tauhid, ia merujuk kepada, yang kedua ia merujuk kepada makna sifat-sifat Allah, yang ketiga ia merujuk kepada perbuatan-perbuatan Allah. Faman yutlikunaha ala tauhidi fayaquluna anna lil jam'i darajataini. Kumpulan yang mengatakan al-jam' wa tafriqah itu merujuk kepada makna tauhid, mereka itu mengatakan bahawa al-jam'u, lafaz al-jam'u itu ada dua peringkat. Lafaz al-jam'u itu ada dua peringkat. Wahidatun fi awsafil haqqi wal ukhra fi awsafi al-abdi. Peringkat pertama berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Peringkat kedua merujuk kepada sifat-sifat hamba, sifat manusia. Fallati fi awsafil haqqi hiya sirrut tauhid wa kasbu al-abdi munqati'atun anha. Dan perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ia merupakan rahsia tauhid. Dan pada ketika itu hamba tidak ada hubung kait sedikit pun, tidak campur tangan sedikit pun tentangnya. Tidak ada hubungan ataupun campur tangan sedikit pun terhadap perkara tersebut. Kenapa? Kerana ia merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kesan daripada ataupun dia merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila merujuk kepada sifat-sifat Allah Taala, inilah terlahirnya makna tauhid. Okey. Dengan sebab itu, Syekh kata tidak ada hubungan campur tangan hamba dalam urusan ini. Wallati fi awsafil abdi ibaratun anit tauhid bisidqin niyyah wa sihhatil azmi. Dan perkara yang berkaitan dengan al-azimah, sihhatul azimah, perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat hamba, itulah tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba dengan sifat yang benar, dengan niat yang benar, dengan keazaman yang teguh yang benar, yang tulus ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini pandangan qaulu Abi Ali
Rudbari dah. Okey. Okey. Jadi dua. Mungkin kita tak faham tau. Kita tak faham. Sebab kita tak, mungkin kita tak faham atas sebabnya pertama kita baru lalui perkara ni. Yang keduanya kita tak tahu apa dia, bagaimana mereka itu merasainya, mereka itu menghayatinya. Sebenarnya benda ni ialah penghayatan hati, merupakan penghayatan hati saja. Tidak ada hubung kait dengan perbuatan-perbuatan. Tapi oleh kerana ulama sufi ni, mereka itu sangat peka dengan penghayatan tersebut, dengan penghayatan yang mereka lalui, dan mereka itu sangat tekun mendidik murid-murid mereka supaya sampai kepada keridaan Allah SWT sebagaimana mereka itu lalui. Lalu mereka menggunakan istilah-istilah, membentuk istilah-istilah supaya mendekatkan kefahaman murid-murid mereka untuk memahami makna yang mereka hayati, makna tauhid yang mereka hayati. Jadi contohnya di sini bila disebut makna al-jam'u, kalaulah pada peringkat pertama ia merujuk kepada makna tauhid yang dimiliki, yang dihayati oleh seorang hamba, sehingga ke peringkat dia merasakan hilang dalam ingatan dia, kesedaran ingatan dia terhadap makna-makna yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya timbul ialah makna tauhid saja. Makna tauhid itulah jika dirujuk kepada jika dilihat kepada penghayatannya, ataupun jika dipisahkan daripada maksud perbuatan hamba itu, ataupun dipisahkan daripada perbuatan hamba itu sendiri, maka ia sebenarnya merupakan sifat Allah SWT. Maka benda ni tidak boleh diibaratkan oleh, bila sebut tauhid ni tidak boleh diibaratkan oleh seseorang hamba. Jadi dia nak beritahu peringkat penghayatan tauhid. Nah, sebab dikatakan ia merupakan sifat-sifat Allah. Maksudnya bila seorang hamba tu menghayati tauhid, kesimpulannya tauhid itu merupakan sifat-sifat Allah. Keesaan sifat-sifat Allah, zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tidak boleh nak ucapkan dia, kita tidak boleh nak ungkapkan dia. Kalau Allah Ta'ala, awak kata awak ungkapkan Allah Ta'ala Esa, maka itu awak. Tak? Itu awak kata Allah Ta'ala Esa. Bagaimana hakikat Allah Ta'ala Esa? Awak tak tahu. Kan? Sebab apa? Sebab kita yang mengatakan. Okey. Dan awak rasa Allah Ta'ala Esa macam mana? Itu rasa awak. Hakikat Allah Ta'ala Esa, awak tak tahu. Awak tak tahu hakikatnya macam mana. Itu awak rasa je. Kan? Ini nak ceritanya al-jam'u tu hilang dah. Kita dah bincang dah dari sudut hamba itu rasa tauhid macam mana, dah bincang dah, merujuk kepada makna sifat-sifat Allah. Tapi dari sudut ungkapan kita boleh kata, okey, dari sudut sifat yang keduanya, peringkat yang keduanya, ia merujuk kepada niat. Ni baru merujuk kepada sifat hamba. Itulah perasaan hamba terhadap tauhid kepada Allah SWT merujuk kepada niatnya yang tulus, yang ikhlas, tidak ada dalam hatinya selain daripada Allah Ta'ala. Itu peringkat kedua. Itu kata Abu Ali Ar-Rudbari. Tak apalah, mungkin kita tak faham sebab kita tidak melaluinya. Sebab ini sebenarnya tahap al-jam'u yang boleh dicapai oleh orang yang dikurniai oleh Allah Ta'ala begitu. Tapi yang pertama tu bukannya orang tu capai, Allah Ta'ala kurnia dia faham gitu. Allah Ta'ala kurnia pada dia faham gitu. Yang kedua ni yang boleh dicapai oleh hamba. Tapi kita kata, dah Ustaz, saya pun niat saya
Allah Ta'ala esa kau. Hati kita bukan tak Allah Ta'ala esa kau. Kita kata, kita rasakan dalam hati kita Allah Ta'ala esa, kita tidak berbelah bagi. Tapi sebenarnya memang betul begitu. Tapi tahap merasa Allah Ta'ala tu esa, dia berperingkat. Tahap keyakinan ataupun dinamakan sebagai tahap keyakinan. Tahap meyakini bahawa Allah Ta'ala tu esa, tahap mentauhidkan Allah SWT tu, dia berperingkat. Ada peringkat rendah. Peringkat rendah sekali macam kita lah. Rasa aman, masa aman kita yakin, masa tak aman kita berbelah bagi, kan? Rasa keluh kesah. Okey, itu peringkat kita. Kita boleh buktikan ataupun kita boleh bandingkan dengan keyakinan kita terhadap kehidupan kita lah. Kehidupan kita macam mana? Macam mana kehidupan kita di Unizal sebagai contoh. Kalau kita cukup makan, makanan ada di hadapan kita dan kita tahu kita boleh makan, tapi tangan kita rasa susah, makanan tak ada depan kita, dan kita belum tentu kita boleh makan atau tidak, kita rasa gelisah je. Tapi kalau orang yang mempunyai keyakinan bahawa dia tidak akan lapar, walaupun tak makan nasi ni, insya-Allah ada orang akan beri makanan ke dia. Aku hantar daripada luar beri makanan ke dia, dan dia yakin dah memang ada orang hantar ke dia. Dia rasa bimbang tak? Tak bimbang. Begitulah ibaratnya. Tahap keyakinan lah. Tahap keyakinan. Bolehlah fikir-fikir kepada perkara-perkara yang mudah mendekatkan kefahaman kepada kita. Okey. Wa taqulul jama'atul ukhra, kata satu kumpulan lain, wa humul ladzina yutliquna 'alal awsaf, yang mengatakan al-jam'u wa tafriqah ni merujuk kepada sifat-sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Annal jam'a sifatul haqqi. Al-jam'a itu sebenarnya merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafriqah juga fi'lullah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbul abdi munqati'ah anha. Limadha? Li'annahu la munazi'a lahu fil ilahiyah. Jadi perbuatan hamba pada ketika itu tidak ada campur tangan. Hamba tidak campur tangan dalam sifat, dalam konsep al-jam'u wa tafriqah. Kenapa? Kerana tidak ada yang boleh menghalang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Fal jam'u dzatuhu wa sifatuhu li'anna al-jam'a at-taswiyatu fil asli wa la yatasawa fil qidam illa dzatuhu wa sifatuhu wa la yajtami'u al-khalqu fi iftiraqihima bil ibarati wat tafdhili. Jadi al-jam'u maksudnya merujuk kepada zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana al-jam'u merupakan maknanya ia merujuk kepada makna sama pada asalnya, sama pada asalnya. Maksudnya dia tidak berlebih kurang. Sama je kedudukannya, sama je kelebihannya, sama je keutamaannya. Hak sama tu apa dia? Tidak akan berlaku sama kecuali zat dan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala dan zat Allah Ta'ala sama dari sudut maha kaya, tidak berhajat kepada makhluk, maha sempurna dan qadim dan kekal dan esa dan tidak berbilang-bilang. Semuanya sama. Dengan sebab itu al-jam'u merujuk pada zat dan sifat. Okey. Wa makna hadha huwa anna lahu ta'ala sifatun qadimah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang qadim. Wa huwa ta'ala Allahu makhsusun biha wa qiyamuha bihi wa ikhtisasu wujudiha bihi wa la yakunu huwa sifatuhu isnain. Maka Allah Subhanahu wa taala sahaja yang hanya memiliki
sifat-sifat yang qadim ni dan bersifat dengan sifatnya dan mempunyainya secara khusus, tidak ada orang boleh berkongsi dengannya. Dan sifat-sifat Allah SWT tu tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak dimiliki oleh makhluknya. Li'annahu la yajuzul farqu wal adadu fi wahdaniyati. Tidak harus berbilang-bilang dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal hukmi la yajuzu al-jam'u fi hadzal ma'na. Dengan berdasar kepada hukum yang kita faham ni, akidah yang kita faham ni, tidak seharusnya berlaku al-jam'u dalam sifat Allah Subhanahu wa taala ni. Bukan tidak berlakulah jam'u antara hamba dengan makhluk dalam konteks ini. Nah, antara hamba dengan Allah Taala dalam konteks ini, sebab Allah Taala tidak boleh dipisah-pisahkan sifat dan zatnya kepada makhluk, tidak boleh. Wa amma tafriqatu fil hukmi fahiya af'alullahi ta'ala li'annaha kulluha mutafarriqah fil hukmi. Fali ahadiha hukmu al-wujud walil ukhra hukmul adam li'annaha mumkinatul wujud wali wahidin minha hukmul fana wali akhar hukmul baqa. Lain keadaannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafriqah merujuk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan tafriqah? Sebab perbuatan Allah Taala berbeza-beza. Betul tak? Dari sudut hukumnya berbeza-beza. Ada hukum perbuatan tu merujuk kepada mengadakan sesuatu. Ada perbuatan Allah Ta'ala merujuk kepada meniadakan sesuatu. Ada perbuatan Allah Ta'ala yang merujuk kepada sesuatu tu ada, kekal. Ada yang merujuk kepada sesuatu yang ada itu binasa. Maka berpandukan kepada aspek inilah dikatakan at-tafriqah merujuk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham? Semuanya ni istilah yang hendak kita faham nak merujuk kepada apa? Tak, kepada tiga aspek tadi. Kepada apa dia? Tauhid, kepada awsaf dan kepada af'al. Ada juga yang berkata wa jama'atun ukhra aidan yutlikunaha 'alal ilmi. Yang menyifatkannya sebagai ataupun yang merujukkannya kepada makna ilmu. Itu maksudnya mereka mengatakan wa yaqulun al-jam'u ilmu tauhid wa tafriqah ilmu al-ahkam. Jamu' itu merupakan ilmu tauhid, tafriqah itu merupakan ilmu hukum hakam. Fa ilmul usuli huwal jam'u wa ilmul furu'i huwa tafriqah. Ilmu yang berkaitan dengan usul tauhid merupakan diistilahkan sebagai al-jam'u. Ilmu yang berhubung kait dengan furu', cabangan ilmu, cabangan ilmu asas tadi merupakan tafriqah. Wa mithlu hadha aidan ahadul masyayikh rahimahullah qala al-jam'u majtama'a alaihi ahlul ilmi wal farqu makhtalafu fihi. Yang ni lebih jelas kita faham, lebih mudah lah ni. Sebab ni merujuk pada ilmu lah. Ilmu perkara al-jam'u tu perkara yang diijma'kan oleh ahlul ilmi. Al-farqu tu ialah perkara yang diperselisih faham, yang diperselisihkan oleh ahlul ilmi. Okey. Walau bagaimanapun wa muradu jumhuri muhaqqiqil mutasawwifah nadarallahu wujuhahum fi majari ibaratihim wa rumuzihim bilafzil tafriqah al-makasib wa bilafzil jam'i al-mawahib. Maksudnya, kalau kita teliti dalam kebanyakan pandangan ahli tasawuf, mereka mengatakan bila sebut at-tafriqah merujuk kepada usaha, dan lafaz al-jam'u merujuk kepada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, maksud usaha apa dia?
al-mujahadah. Maksud usaha al-mujahadah, usaha latih tubi. Yang dimaksudkan dengan al-jam'u apa dia? Al-musyahadah. Itu dia. Fama yahsulu alaihi al-'abdu fi hadha at-tariqi an tariq al-mujahadah yakunu kullu tafriqah. Setiap perkara yang dihasilkan oleh seorang hamba menerusi jalan mujahadah, semuanya dianggap sebagai berada dalam keadaan tafriqah. Ini lebih dekat kita nak bincang ni. Tadi kita bincang secara konsep. Secara konsep 1, 2, 3 semua sekali. Tapi sekarang ni kita nak bincang cara pendekatan kefahaman kita tentang penghayatan macam mana. Okey. Bila kita dalam proses nak membetulkan tauhid kita, mendidik tauhid kita, kita mujahadah. Kita rasa-rasakan Allah Ta'ala tu esa, kita rasa-rasakan Allah Ta'ala tu berkuasa, kita rasa-rasakan Allah Ta'ala tu melihat, kita rasa-rasakan Allah Ta'ala tu mendengar. Rasa-rasakanlah ke? Rasa-rasakan itulah merujuk kepada sifat mujahadah. Kita mujahadah kita. Kita mujahadah. Semua yang kita hasil, yang terhasil pada diri kita masa kita mujahadah tu, dianggap sebagai at-tafriqah. Kita rasa-rasakan. Allah Ta'ala esa tak? Esa. Rasa-rasakan esa. Allah Ta'ala melihat tak? Lihat. Rasa-rasakan Allah Ta'ala melihat. Kita pun berusaha tak? Kita semayang pun, kita semayang, kita rasa-rasakan Allah Ta'ala melihat kita, mendengar kita kan? Bukan kita rasa Allah Ta'ala melihat, kita merasa-rasakan je. Tak? Bukan kita rasa sakit, kita rasa-rasa sakit, buat-buat sakit. Gitu. Beza tak? Beza rasa sakit dengan rasa-rasa sakit. Rasa kenyang dengan rasa-rasa kenyang. Tak? Beza tak? Itu contoh dia. Jadi kalau rasa-rasa faham. Rasa-rasa faham tu. Tu kita mujahadah tu, kita usaha supaya faham. Beza dengan faham. Nah. Rasa faham tu lain. Itu contoh yang mudah lah tu. Jadi adapun al-mawahib kurnia Allah Ta'ala seperti al-musyahadah, Allah Ta'ala beri rasa kita rasa kebesaran Allah Ta'ala dalam diri kita. Rasa Allah Ta'ala tu esa, rasa Allah Ta'ala sangat berkuasa. Itu musyahadah tu. Itulah musyahadah. Bukan musyahadah tu nampak dengan mata. Dan nampak dengan mata hati. Nampak mata hati, nampak benda. Tak, bukan nampak benda yang lain. Mata hati hanya melihat perkara yang maknawi. Mata hati dia melihat perkara yang makna. Mata hati tak melihat perkara yang fizikal, yang hissi. Mata hati tak nampak komputer. Mata hati nampak kehebatan pencipta komputer ni. Tak, kepintaran pencipta komputer, mata hati nampak. Tak, kepandaian pencipta komputer ni apa dia? Fizikal ke makna? Makna. Maka mata hati hanya melihat makna. Begitulah juga al-musyahadah, itulah memahami makna tu, merasa makna tu, merasa makna kebesaran, keagungan Allah Ta'ala dalam diri kita tu. Itulah yang dikatakan musyahadah. Orang yang merasa peringkat itulah yang dikatakan al-jam'. Orang yang merasakan keadaan itulah yang dikatakan al-jam'u. Orang yang tidak merasakan perkara itulah yang dikatakan al-faraq, at-tafriqah. Dia berzikir, tetapi dia berzikir dalam keadaan faraq hati. Apa maksudnya? Dia berzikir tetapi dalam keadaan hatinya faraq. Dia berzikir dalam keadaan hatinya tidak merasai makna tauhid daripada zikir yang dilakukan. Tak. Dia berzikir hatinya jamak. Al-jam'u, bukan al-jima'. Al-jam'u. Tapi Imam Syafi'i dalam risalah dia sebut jima'ul ilmi. Itu diguna. Tak.
Tapi kita disebut al-jima' tu maksudnya jima' istilahil fiqhi lah. Okey. Jadi wa ma yakunu mahdhu inayatil haqqi ta'ala wa hidayatihi fa huwa jam'un. Perkara yang dihasilkan, yang terhasil dalam hati hamba itu, hasil atau kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan hidayahnya, semuanya itu dikatakan al-jam'u. Rasa tauhid yang dikecapi oleh hamba semasa dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasa tauhid itu sebenarnya diistilahkan oleh ulama sebagai al-jam'u. Seorang hamba itu berada dalam keadaan al-jam'u. Boleh faham? Okey. Wa fihi izzul 'abdi. Masa inilah hamba itu dimuliakan oleh Allah Taala. Dah. Li anna wujud af'alihi wa imkani mujahadatihi yatakhallasani min afati al-fi'li min jamalil haqqi. Ada tak? Ada? Tak ada? Awak tak photostik? Photostik semua dia. Di anna wujud af'alihi wa imkani mujahadatihi yatakhallasani min afati fi'li min afatil fi'li bi jamalil haqqi wa yajidu af'alahu mustaghriqah fi afdalil haqqi wa mujahadatihi manfiyah fi haqqil hidayati. Jadi kenapa yang dikatakan hamba yang berada dalam keadaan jamak ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana perbuatan hamba dan mujahadah hamba pada ketika itu telah bebas daripada keburukan kecatatan perbuatannya. Dengan sebab dia melihat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masa kita buat ibadat, kita rasa kita yang buat, kita rasa kita yang bersungguh-sungguh. Perasaan kita begitu terdedah tak kepada kecatatan ibadat kita? Terdedah. Tapi kita cuba sampai ke peringkat Allah Ta'ala hilangkan perasaan kita terhadap rasa bahawa kita ni yang usaha, rasa bahawa kita ni yang paksa diri, rasa yang kita ni berhak buat ibadat ni sungguh-sungguh, rasa yang kita ni sepatutnya boleh begini dan begitu. Allah Ta'ala hilangkan dari perasaan kita daripada perkara itu semua semasa kita bermujahadah ni, masa kita buat ni. Yang adanya hanyalah rasa Allah Ta'ala kurnia, rasa kesempurnaan Allah Ta'ala, rasa Allah Ta'ala takbir, rasa Allah Ta'ala buat benda ni, bukan kita dengan daya upaya kita. Cacat tak perbuatan kita masa tu? Boleh terdedah kepada kecacatan tak? Boleh terdedah kepada sifat-sifat sifat-sifat tercela tak dalam perbuatan kita ni? Sudah pasti tidak. Tak? Faham tak? Kalau fahamlah. Jadi pada ketika itu barulah awak rasa, seseorang itu rasa dia tenggelam dalam pelbagai rahmat dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai rahmat afdal, pelbagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Dan dia hilang daripada memandang perbuatan usaha mujahadah dia dalam ketika mana dia menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, ketika dia menerima
rahmat Allah Ta'ala itu. Jadi dengan sebab hilang memandang, perasaan memandang kepada perbuatan dia itu, hilang akuan diri dia itu dalam mendakwa bahawa dialah yang sepatutnya melakukan itu dan ini, dengan sebab itulah dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti inilah yang disifatkan sebagai wa yaqumu qiyamuhu kulluhu bil haqqi. Semua kedudukannya semua sekali, berdiri duduk dia dan tindak tanduknya semuanya bil haqqi, dengan Allah. Billah. Ini yang dikatakan billah ni. Tak. Pada peringkat dia hilang dakwaan diri terhadap segala perbuatan dan segala amalan perbuatannya. Hilang dakwaan diri. Maksud dakwaan diri yang dimasukkan ni, dia macam kita katakan tadi, hilang rasa dia itu dan dia ini, dia patut itu, dia patut ini. Tetapi dia bermujahadah, dia buat ibadat tu, tapi tumpuan ingatan dia tidak kepada perkara itu. Dia nampak segala yang dibuat, yang dilakukan itu merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Wal haqqu ta'ala muhawwilu awsafihi wa kulli fi'lihi idafatan ila al-haqqi liyataharrara min nisbati kasbi nafsihi. Allah Ta'ala memindahkan segala sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Allah Ta'ala sandarkan kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala sandarkan kepada diri Allah sendiri. Bukan maksudnya hamba tu jadi Allah, bukannya sifat Allah duduk pada hamba, bukan. Tapi Allah Ta'ala sifatkan segala gerak-geri hamba itu kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qalihi khabaran anillahi ta'ala la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyidan wa lisanan bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yantiqu wa bi yabtishu. Ini dalam hadis Bukhari Muslim Bukhari ataupun Muslim, tak ingat dah, cari hadis Bukhari. Hadis Bukhari bawah ni ada, di bawah sini hadis Bukhari. Bukan hadis dhaif ni, hadis Bukhari. Maksudnya hasad hamba tu sentiasa buat ibadat kepada aku dengan perkara yang wajib dan melazimi perkara yang sunnah sehingga aku kasih kepadanya. Bila Allah Ta'ala kasih kepadanya, Allah Ta'ala jadilah, kata Allah Ta'ala, aku jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, dan jadi penolongnya, jadi lidahnya. Dengan aku dia mendengar, dengan aku dia melihat, dengan aku dia berkata-kata, dengan aku dia menepuk. Yabtish, menepuk, memukul. Ai annahu yasiru fi dhikrina maghluba annahu yasiru fi dhikrina maghlubu dhikrina wa yafna kasbuhu min dhikrihi wa yasiru dhikruna sultana dhikrihi wa tanqati'u an dhikrihi nisbatul adamiyah fa yakunu dhikruhu dhikrana. Maksudnya ini tafsir supaya kita faham maksud hadis tadi. Maksudnya seorang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tu tenggelam dalam ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tenggelam ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia hilang kesedaran ingatannya terhadap diri dia sendiri. Bila dia ingat Allah Ta'ala terlalu kuat dan nisbah ingatan diri terhadap dirinya sendiri tumpul pada ketika itu, dia merasakan semua hak yang dibuat tu semuanya mengikuti apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Semua yang dibuat tu dia buat, tapi dia rasa semuanya tadbir Allah Ta'ala. Jadi dia merasa
Yafna tu bukan maksudnya dia tidak buat. Hilang kesedaran ingatan bahawa dia sendiri bertukuh lumuh buat perkara tu. Tapi dia merasakan apa yang dibuat tu semuanya kurnia Allah Ta'ala. Tanpa kurnia Allah Ta'ala dia tak boleh buat. Tapi dia buat. Macam kita duduk ni, orang tengok kita duduk, orang tengok kita bangun, dan kita pun kata bila orang tanya kita, awak buat apa? Saya duduk. Awak apa? Saya bangun. Kita kata sebab apa? Sebab itu zahir syarak. Tapi rasa tauhidnya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, itulah dia merasakan semua gerak-geri dia kurnia Allah Ta'ala. Ni kita tahu ni, tapi kita tak rasa. Kita tahu sekarang ni, kita tahu tapi kita tak rasa. Bezanya begitu je. Sekarang ni dirasakan oleh Allah Subhanahu Taala. Sekarang ni kita rasa-rasakan saja. Rasa-rasakan Allah Ta'ala tasbih aku ni. Allah Ta'ala urus tasbih kita ni. Kita rasa-rasakan saja. Tapi bagi orang yang dikurniakan rasa oleh Allah Ta'ala, rasa tauhid ni, maka dia rasa. Okey. Rasa kan? Rasa macam tekabar dia. Gitu je. Rasa macam tekabar, tidak lain daripada tu. Rasa bahawa Allah Ta'ala mentadbir urus segala perbuatan dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu je yang dirasa. Pada ketika itu hilanglah nisbah kemanusiaan dia yang selama ni dia sedar, yang kuat dalam kesedaran diri dia. Kan kita banyak sangat kuat kesedaran kemanusiaan kita ni. Kemanusiaan kita ni kan banyak kan, rasa manusia kita ni banyak. Tapi bukan bermakna dia tu rasa Tuhan. Bukan, jangan salah faham begitu. Hanya Allah Ta'ala hilangkan sifat tu. Allah Ta'ala mengurniakan kepada dia sifat rasa ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi dengan sebab tu, bila rasa ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala tu menyelubungi diri dia, hilanglah tumpuan ingatan dia terhadap ingatan dia terhadap kemanusiaan diri dia tu. Hatta annahu yakunu fi halil ghalabati bitilka sifati allati qala fiha Abu Yazid rahimahullah. Sehingga kadang-kadang apabila berlaku ghalabah di luar kawalan seseorang itu ketika menghayati makna tauhid tadi, mungkin berlaku seperti mana berlaku kepada setengah ulama seperti Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, subhani ma a'azama sya'ni. Maha suci aku, alangkah besarnya kedudukan aku. Bagi orang yang melihat secara literal je, orang yang selama ini kufur lah kan. Sebab apa? Sebab dia kata. Dia kata. Tapi bagi orang yang merasai, yang tak sedar apa yang dia kata tu, yang tidak sedar apa yang dia kata tu, dia akan menafikan bahawa dia dah kata. Kan? Sebagaimana Abu Yazid Bustami pernah dilaporkan bahawa bila orang beritahu dia kata gini, dia kata kalau sekali lagi jadi penggalih aku. Kalau aku kata gitu, mau penggalih aku. Maksudnya bukan dia nak kata begitu. Dia tidak berhajat pun kata begitu, sebab dia seorang ulama yang tahu makna ni. Tapi bila ghalabah, bila itu maksud ghalabah ni syatohat, mungkin berlaku seumur hidup dia sekali tu je, bukan seumur. Tapi oleh kerana kita ni membaca kenyataan cerita salafus soleh dulu, dan cerita-cerita itu dihimpunkan, si A kata ni, si B kata ni, dihimpun dalam satu buku, seolah-olah kita dapat hari-hari berlaku. Orang ni Syekh Yazid kata gini, apa nama ni, Al-Hallaj kata gini, kata Al-Junaid kata gini, kata tu kenyataan-kenyataan tu apabila dihimpun, kita sangka dia berlaku sentiasa, kan? Sentiasa berlaku. Begitu juga dengan karamah. Kita baca buku karamah tebal gitu buku.
Orang ni kata, orang ni jadi gini, orang ni jadi, kita ingatkan hari-hari di kiamat. Dah. Mungkin sekali seumur hidup, sekali saja berlaku pada diri dia. Nah, itu tanda antara tanda karamah. Ni kalau tiap hari ini jadi, esok jadi, lusa jadi pula. Waktu kadang-kadang itu bukan konsepnya begitu juga ni. Kalau lah betul dikatakan ini sebagai syatohat sufiyat, latah orang sufi. Nah, dia tak maksudkan begitu, dan dia tidak ingin berkata begitu, tapi pernah berlaku begitu. Pernah berlaku begitu. Maka bila berlaku gini ni, merujuk kepada makna saat ni. Hal dia tadi tu, hal jam'u dia tu, kesedaran terhadap diri dia tak ada dah. Dia tak ada dah diri dia tu. Tapi bukan dia lupa. Bukan dia lupa histeria tu, bukan. Bukan dia lupa diri. Dia ingat Allah Ta'ala. Bila dia ingat Allah Ta'ala, dan dalam waktu sama tidak ada, dia ingat pada diri dia, apa yang berlaku? Macam kita ingat kepada sesuatu, lepas tu dah ingat pada diri kita, apa yang berlaku? Kita rasa diri kita tak ada tau. Betul ke? Tak ada lah. Tak ada diri kita, tak tahu lah. Pernah tak kita rasa kita tak tahu kita buat benda? Pernah tak? Kita asyik terhadap satu perkara sehingga kita tak tahu kita buat apa. Pernah kan? Bila terlalu asyik. Tapi kadang-kadang bukan semua. Sebab bukan sentiasa kita mengalami perasaan itu. Contoh yang Ustaz beri contoh dulu, masa kita nak ambil scroll CJ kita. Kita nak ambil CJ kita di atas konvo, di mana? Di atas pentas waktu konvo. Kita terlalu fokus dengan kedudukan kita tu, kita tak sedar kawan kita panggil. Kadang-kadang kita tak sedar kita buat benda. Kawan kita kata, apa garu-garu gitu ni? Bila garu gitu? Tak ya Allah, kau tak sedar. Tak sedar. Bukan kita tak buat, kita buat. Tapi kesedaran kita, tumpuan kita sangat fokus kepada benda lain, tak sedar kita buat benda. Tak sedar kita, perbuatan kita tak sedar. Itu salah satu contoh. Tapi itu seketika saja, bukan senantiasa. Itu masuk ghalabah. Begitulah juga dengan keadaan ini. Tapi hak ulama cerita ni, ghalabah dia, kesedaran ingatan dia dalam keadaan mengingati Allah Ta'ala. Kita ni, kesedaran ingatan kita terhadap makhluk. Lain lah kan. Okey. Fama qalahu alamatu qawlihi, apa dia ni? Wal qail huwal haqq, yang berkata ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haqqu yantiqu ala lisani Umar. Ni sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabda Allah Taala berkata menerusi lisan Sayyidina Umar. Ini dalam tentang apa ni? Tentang tafsir ayat apa ni? Ustaz pun tak ingat ni. Ada ayat yang berkaitan dengan kenyataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata kira tu, lalu Allah Ta'ala berturun ayat Quran. Okey. Ada soalan? Ya. Rasa-rasa tu pada peringkat tafiqah. Rasa-rasa. Peringkat mujahadah. Rasa-rasa peringkat mujahadah. Mujahadah itulah dikatakan tafiqah. Okey. Kalau rasa tu merasai, tu peringkat musyahadah. Merasai. Merasai. Peringkat mujahadah, peringkat musyahadah. Okey, nak mudah je begitulah. Kita nak mudah supaya kita faham gitu. Sebab musyahadah ni istilah penyaksian hati. Dah benda penyaksian hati. Tak? Lagi? Maknanya Ustaz nak dapatkan jamak ni, kena dapatkan jamak, kena dapatkan tafiqah dulu lah. Maknanya
Dua istilah ini merupakan dua istilah yang dinyatakan oleh ulama tasawuf dalam ketika melihat proses ataupun apabila dalam proses melihat apabila nak kata macam mana ni, dua istilah ini ulama tasawuf mengutarakannya bagi apa? Bagi menerangkan makna ataupun bagi menerangkan dua keadaan seseorang murid itu, seorang sufi itu ketika dia mendidik kerohanian dia. Dalam proses dia mendidik kerohanian dia, ada dia buat perkara-perkara yang diusaha, yang memerlukan pada usaha dia. Maka perbuatan dia tu, usaha dia tu, mujahadah dia tu, latih tubuh dia tu dipanggil tafriq. Tapi pada ketika Allah Ta'ala kurnia hasil daripada mujahadah tu, Allah Ta'ala kurnia kepada dia rasa ingat, rasa tauhid, maka rasa itu dikatakan jam'u, ataupun dengan kata lain hudur itu dikatakan al-jam'u. Ghaibah itu dikatakan al-jam'u. Fana itu dikatakan al-jam'u. Ghaflah itu dikatakan al-tafriqah, al-faraq, lalai. Bila awak lalai, itulah faraq. Hati yang faraq ni hati yang lalai, hati yang tak ingat Allah Ta'ala. Semayang, baca Quran, zikir, tapi tak ingat Allah Ta'ala, maka hati faraq. Maka hati yang faraq inilah yang perlu dirawat supaya timbul jamak dia, supaya timbul sifat jamak dia. Sifat jamak yang dimaksudkan ini ialah sifat hudur dia, sifat al-jam'u, sifat hudur. Okey. Ataupun sifat al-fana. Tapi jika kita rujuk kepada istilah, dia berbeza sebab dia nak merujuk kepada situasi. Fana situasinya berbeza, hudur situasinya berbeza, ghaibah situasinya berbeza, al-baqa situasinya berbeza. Begitu juga al-jam'u situasinya berbeza. Tapi semuanya hampir-hampir sama, merujuk kepada tingkatan penghayatan tauhid yang sempurna. Tingkatan penghayatan tauhid yang sempurna. Okey. Lagi? Baik. Dia sebenarnya begitulah, seolah-olahnya begitulah. Jadi kata Syekh Hujwiri ni, saya dapati dalam tulisan-tulisan mereka banyak menyentuh aspek ini. Dia kira gitu. Lalu dia pun sebut aspek ini. Bukan bermakna aspek ini hanya dimiliki oleh mereka. Maksudnya mereka memberi perhatian kepada aspek ini, dan mereka juga yang lain daripada mereka juga mengalami perkara ini. Maksudnya boleh katakan semua ahli sufi dan ulama sufi memahami keadaan ini. Memahami maksudnya merasai keadaan ini. Mungkin dia tak faham nak syarah, mungkin dia tak faham pun nak syarah. Cuba syarah makna jamak awal al-jam'u wal apa? Al-jam'u wa tafriqah apa dia? Kalau awak tanya orang yang menghayati, orang yang beramal sebagai kata, dia tidak belajar, tak faham. Dia akan tidak faham. Cuka apa makna fana ngebakak pun dia, mungkin dia kata tak faham. Tapi kalau dia telitikan, perkara itu dilalui olehnya. Itu bagaimana belajar. Tapi bagi orang yang belajar, dia rasa dia sedar, ini kedudukannya. Tapi masa dia merasainya, dia tak heran pun.
Nah, masa dia merasai keadaan fana itu, dia tak kata, oh aku tengah fana, aku tengah fana. Tak ada. Dia tak heran pun. Tak tahu pun dia tengah fana. Nah, tapi konsepnya tumpuan ingatan dia hanya pada Allah Ta'ala. Gitu. Nah, dan mereka tak mau cari pun fana bakok ni. Ni cerita je, disiplin ilmu. Faham? Mereka tak mau cari. Mereka tak mau cari perkara ni. Mereka nak Allah Ta'ala je. Tapi proses yang dilalui oleh mereka begitu. Nah, proses yang dilalui oleh mereka begitu. Okey? Apa lagi? Wa haqiqatu hadha. Ustaz, masa capai tingkat kerohanian ni, lama ke masa dia alami tu? Lepas Okey. Dah. Kita pergi dah dulu tahu kan. Ustaz pernah cakap dah dulu bahawa kita nak mengingati Allah Ta'ala ni, nak mengingati Allah Ta'ala ni, boleh tak dalam satu saat kita ingat Allah Ta'ala saja tanpa ingat Allah lain? Tak boleh. Cuba sekarang, saat je kita nak hilang daripada ingat sekarang ni. Boleh? Tak boleh. Cuba je mari lain. Nah, kenapa? Kerana kita tidak melalui proses latih tubi tu. Kalau kita pun buat latih tubi, kita latih tubi dengan bimbingan guru, kita latih. Nah, sehinggalah Allah Ta'ala kurnia pada kita. Allah Ta'ala kurnia bukan kita buat sendiri, kita usaha saja. Allah Ta'ala kurnia. Allah Ta'ala kurnia kita hanya yang Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala kurnia kepada kita hanya mengingati Allah Ta'ala sahaja satu saat. Masa Allah Ta'ala kurnia kepada kita satu saat itulah, satu saat itulah fana yang Allah Ta'ala je. Merujuk pada konsep tadi, saat je. Kemudian sesaat itulah kita bina jadi 2 saat. Itu pun kalau Allah Ta'ala nak kurnia. Nah, kita bina jadi 3 saat, jadi semini. Boleh ingat Allah Ta'ala semini. Nah, dan dikurnia Allah Ta'ala boleh ingat Allah Ta'ala semini tanpa ada ingat kepada perkara lain. Maka ingatan tu kalau betul-betul hanya tumpu kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan al-fana, filah, sebini. Kemudian adakah dia berpanjangan? Dalam perkara ni menurut pengalaman ulama' dia tidak berpanjangan. Ia sangat susah untuk mengekalkan sifat ini, kerana sifat ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perbuatan kita. Kalau orang dakwa kata aku sentiasa boleh ingat Allah di mana-mana saja, maka itu dakwaan saja. Biarlah didakwa. Biarlah didakwa. Okey. Tapi yang pentingnya kesan kepada ingatan tersebut, kesan kepada ingatan tersebut, itu lebih penting. Kesan kepada ingatan tersebut, walaupun dia sedar bahawa dia ni dia sedar sebagai seorang hamba, tapi kesan kepada ingatan dia semasa dia berada dalam keadaan fana itu yang berkekalan. Nah, kesan ingat kepada Allah Ta'ala yang kuat itu berkekalan pada diri dia. Tapi tetap pada waktu sama dia mengingati yang lain kepada Allah Ta'ala. Tapi ingatan dia pada yang lain kepada Allah Ta'ala tu tidak berakar umbi. Tidak berakar umbi. Tidak ataupun dengan kata lain, tidak menyelubungi ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling mudah seperti sebatang sungai yang deras alirannya, yang
dipenuhi oleh, di tepi-tepi dipenuhi oleh rumput rampai. Dan pokok-pokok yang kecil yang menjuntai masuk dalam aliran sungai tersebut. Maka adakah rumput rampai yang banyak tepi-tepi tu, yang panjang-panjang lala-lala yang masuk dalam air sungai tu, menghalang arus air sungai tu? Maka arus air sungai yang deras itulah yang dikatakan, yang dinisbahkan sebagai ingatan kepada Allah Ta'ala. Maknanya banyak perkara lain dalam fikiran kita yang kita fikir, banyak benda. Banyak, tapi sedikit pun tidak menghalang untuk mengingati Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan rijalun la tulhihim tijaratuhum an dzikrillah. Ada dalam kalangan manusia, hamba Allah Ta'ala, beberapa orang, satu kumpulan manusia yang sedikit pun tidak melalaikan Allah Ta'ala, melalaikan mereka daripada Allah Ta'ala, perbuatan mereka ataupun perniagaan mereka. Pasal apa Allah Ta'ala sebut perniagaan? Sebab perniagaan ni merupakan satu perbuatan yang paling aktif. Tak? Perniagaan merupakan satu perbuatan yang paling aktif. Orang nak beli, orang nak beli, orang ambil, orang nak besar, orang nak otak mikir lagi, tak nak ngira semua sekali. Sedikit pun tidak melalaikan mereka daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab hubungan ingatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala sangat teguh, sebati dalam diri dia, sehingga dia menyelubungi semua perbuatan-perbuatan dan ingatan-ingatan kepada perkara yang lain. Ini yang dimaksudkan oleh Sadah Sufian ketika mana mereka itu suruh para murid mereka bersungguh-sungguh dalam membersihkan jiwa, membersihkan hati untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hilang, supaya sifat ghaflah itu terpisah daripada diri dia, tanggal daripada diri dia. Sebab tu kata ulama, seseorang itu tidak mampu memahami makna ghaflah, makna lalai, kecuali setelah Allah Subhanahu Wa Taala hilang daripada hatinya, daripada dirinya sifat lalai. Baru dia sedar makna lalai, baru dia boleh beza makna ingat dan lalai. Selama mana kita masih bergelumang dengan makna lalai, macam mana kita nak rasa kita ni ingat? Macam mana kita nak kata kita ni tak lalai? Maka ini yang dimaksudkan. Bukan maksud mereka dalam 24 jam tu tak pernah ingat kepada perkara lain tau. Sebab itu konsep al-jam'u, al-ghaibah, al-hudur, apa lagi? Al-fana merupakan benda yang seketika-seketika, bukan benda yang berlaku berpanjangan. Itu. Okey?